Kenapa watak walik lakonan Faizal Hussein boleh viral sampai ke Indonesia? Ini antara scene yang paling viral lah. Kalau buka je TikTok mesti akan keluar. Walid nak anak-anak Walid. Pejamkan mata. Bayangkan muka Walid. Drama ni bukan sahaja cerita pasal ajaran sesat, tapi dia tunjukkan yang mana agama ini boleh dijadikan alat untuk kawal minda dan juga emosi manusia. Majlis Ulama Indonesia pernah sahkan terdapat lebih 300 ajaran sesat yang pernah muncul ke Indonesia. Daripada Gavata, Dimas Kanjeng sampailah yang klaim ada wahyu sendiri. Sebenarnya orang Indonesia ni dah lama biasa dengan kes-kes yang macam ni. Sebab tu bila tengok watak walik ni, dia terus rasa dekat dan rasa macam kenal je. Sebab apa? Sebab dia dah terbayang-bayangkan dah tokoh-tokoh yang pernah muncul sebelum ni. Kata Imam Fatimah, penulis cerita bid'ah ni, menurut beliau, bid'ah ini bukanlah cerita rekaan, tetapi ianya adalah cerita yang berdasarkan pengalaman beliau yang mana pernah berhadapan dengan jemaah seperti ini. Jadi apa pendapat anda yang dah tengok cerita ni? Cuba komen dekat bawah.